Assalamualaikum, hai guys, dari YouTube. Kita berjumpa lagi dalam channel Ziman Story. Okey ini masalah yang kita tahu dekat QJ Motor LTR 150. Dan masalah ini juga berlaku kepada QJ Motor AX 200S. Macam yang viral tu kan, motor AX 200S tu. Motor ni kalau korang nak buat runner jalan jauh ataupun bawa laju atas highway, dia masalah dia temperature. Temperature dia akan naik. Temperature dia akan naik sehingga menyebabkan radiator korang boleh bocor. Macam motor ni saya dah pernah merasai lah. Dia punya radiator dia bocor. Okey, sebab saya buat runner. Saya buat runner dulu sebelum ni. Bar temperature dia naik sampai ke 4 ke 5 semua. Tahu-tahu parking kat rumah ada leaking. Leaking bocor, kena tukar radiator lah. Okey, ada yang kata diorang pergi tebuk ni kawasan ni. Kawasan kipas ni, ni besi yang dalam ni. Dia punya Dia punya cover ni dia tebuk bagi angin masuk lah apalah, sebab ada exhaust punya haba lah semua naik kan. Okey. Saya tak tahulah itu berkesan sejauh mana itu berkesan atau tidak, tapi masalah saya ni selesai dengan cara yang lain. Okey, kalau kau nak tahu, saya buka ni. Kalau kau nampak ni kat sini, ni belah sini ni. Ini kejap saya pergi belah sana lagi senang kot. Okey. Alright. Okey. Ini kalau kau nampak ni, ni. Zoom sikit. Okey ni. Ini adalah valve. Okey, kat sini ada valve. Ini adalah valve. Ni. Ni. Yang dalam ni. Okey, nampak ni? Ini adalah valve untuk coolant. Valve untuk coolant kat sini. Okey. Nak buka dia memang leceh sikit. Saya dah buat, saya dah buka ni valve ni. Dia lebih kurang macam kereta punya thermostat. Valve ni dia macam thermostat kereta. So valve kat sini bila kita bawa, dia tak terbuka tau. Bila enjin dah panas, dia tak terbuka. So apa yang saya buat, saya buka valve ni, saya bypass. Saya keluarkan pelampung valve tu, saya buka, saya keluarkan. So lepas saya dah buat benda macam tu, motor ni buat runner macam mana lama jauh pun, bar dia naik berapa? Naik 2 je Naik 2 je. Susah lah, nak naik 3 pun susah. So tak ada masalah dah, overheat semua tak ada. Coolant okey. Coolant tak ada masalah. Coolant cantik je. Kalau yang sebelum ni memang selalu rajin nak kena top up sebab dia makan coolant. Dia overheat makan coolant. So korang kena pergi buka ni. Ni kalau dari sini ni. Kita tunjuk ni. Nampak ni. Ni bawah ni. Memang leceh sikit. Saya nak buka pun, nak tunjuk kat korang pun payah, memang payah. Dia letih nak buat dia. Kalau korang nak selesaikan masalah korang, sekali buat je. Buka ni, valve ni, keluarkan dia punya pelampung valve dia, buang terus, bypass, pasang balik. Settle masalah korang. Okey. Semoga ilmu yang saya kongsikan ni bermanfaat. Okey, kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye bye.